Oh, panas, panas, panas. Wow. Wow. Budu tak talah, set kita jangan pecah deh. Okey, assalamualaikum saya mu. Hari ni habis mai dekat nasi ulek Cikgu Sauti, Kampung Telaga Papel, Terengganu saya mu. Let's jom saya mu. Let's jom. Okey, saya mau tengok. Lebih pada 50 jenis lauk ada. Tu, panjang ketemu tu. Stuk tulis pun ada sini saya mu. Patin Pak pun ada kat sini saya tengok tu. Udang dia besar-besar fresh. Patu ikan bakar pun ada. Kalia bubuh, kuah tu ke. Dalam kawah. Wah, hati saya boleh bagi. Oh, perfect saya mu. Okey, saya mu mai tengok dekat yang kepala kambing hari ni. Hari ni abang nak mukbang kepala kambing. Oh, puas hati. Sekali dia masuk saya mu tengok ni. Sekawah besar saya mu. Okey, assalamualaikum saya mu. Hari ni abang mari dekat nasi ulek Cikgu Sauti. Saya mu tengok menu abang order hari ni ke. Memang betul-betul sangat meriah saya mu tengok. Walaupun abang mari Terengganu saya mu tahu tak. Budu tak talas. Kita perah selima dulu. Kak bunyi lada saya mu. Lepas tu dia ada bawel budu dia saya mu tengok ni. Tonyo ni. Lada ni jadi pedah. Oh, baulah nyakut saya mu. Wow. Budu tak talas, set kita jangan pecah deh. Abe daripada Kelantan, mai Terengganu saya tahu gapo abe nak makan saya mu tengok ni. Abe nak mubam kepala kambing saya mu. Bosan nyepak. Kepala kambing. Tengok barang. Lepas tu saya mau tengok ni. Kepala ikan merah ni 25 ya saya mau besar mana. Cabut soso nak katanya. Puk molek kepala ikan dia saya mau tengok. Isi ke kepala ikan dia tu ke. Putih molek tu. Nak katanya kepala ikan ni fresh. Tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Rasa kari dia tu pekak molek saya mau. Kita ambil ni pucuk selong saya mu putar gini. Cicoh dari budu, celuk di budu letak sini. Ambil ni isi kepala ikan merah. Allah, penuh isi. Tu bagai saya mu. Ambil ni isi sikit, letak sini. Ikan bakar tawa sikit. Oh, lo ni dia ada ikan bakar tawa saya mu. Ambil ni ikan bakar tawa sikit, cicoh budu letak sini. Tengok kombinasi kita, tengok. Wow. Lepas tu ambil juga air kapung, pistu. Bunyi yang kerak gitu tengok. Wow. Lembut. Kita ambil ni kari kepala ikan merah kita ni. Tok dalam ni. Ambil bayar Brazil ni saya mu. Cicoh budu letak sini. Lepas tu saya mu tengok abang order sup giabok dia. Saya mu tahu berapa ni. Penuh gini 25 ya. Dalam tu ada lagi saya mu tengok tu. Wow. Buk molek saya mu. Ambil daging sikit saya mu letak sini. Lepas tu dia ada juga ikan bekok deh. Kita ambil ikan bekok sikit saya mu letak sini. Telur sotong penuh saya mu. Besar-besar gini telur sotong dia. Ambil sikit letak sini. Ambil kari kepala ikan sikit saya mu letak sini. Saya mu tengok kombinasi sepenuh kita hari ni. Macam-macam ada. Menikmati saya mu. Macam-macam rasa ada. Barang yang dinanti-nanti saya mu tengok. Kepala kambing kita besar saya mu. Besar bah. Okey saya mu tengok tu. Oh, puk mana yang kok ni saya mu tahu dok. Abang ambil on ni kok go 50 ya besar yang. Oh panas. Mu tengok isi dia tu. Oh, penuh isi yang. Isi penuh. Wow. Kari sedap. Oh, jadi saya mu kambing. Wow. Lembut lidah. Tengok kulit dia ni. Perfect. Ni abang nak buat kombinasi semua ada dari ni. Kepala kambing,
Letak sini saya mu. Ambil air kapur sikit saya mu, letak sini. Telur sotong sikit. Ikan bekok sikit. Ikan bakar, colek dengan budu. Ambil ni. Pucuk salem ni, putar-putar saya mu. Cicah dengan budu, letak sini saya mu tengok. Hari ni betul-betul kombinasi yang sempurna saya mu. Lepas tu habis ada juga bakar-bakar dia. Saya mau tengok udang dia. Wow. Saya mau tengok sotong dia. Bahagia. Hak paling sedap. Wow. Berlemuk. Jadi. Terbaik. Menu habis makan dekat nasi oleh Cikgu Sauti. Memang betul-betul kombinasi yang sempurna saya mu ni. Barang boh.